Ni kalau suami nak pergi keluar cari rezeki, jangan bagi dia keluar perut kosong. Kalau kita bekerja, kita sibuk macam mana pun, sekurang-kurangnya bagi air pun jadilah. Bagi air pun jadilah. Sama ada kita kerja ke, kita tak kerja ke, jangan biar suami tu keluar rumah tak ada air tangan kita. Oh, saya pun terasa juga Tuan Puan sekalian kadang-kadang. Masya Allah, sibuklah sangatlah kita ni kan, kelang kabut gitu gini. Dia kata ada keberkatan kat situ. Suami tu nak keluar cari rezeki tu, kurang-kurang bagi air pun jadi. Kalau suami tak nak minum air mani, bagi air kosong, dia minum seteguk dua pun jadi, dia kata. Lepas tu kedua, bila suami balik daripada cari rezeki, betul lah kita pun kadang bekerja cari rezeki, tetapi kita kena ada bahagian pahala tu buat baik pada suami, berbakti pada suami. Walaupun air, dia cakap, walaupun air. Saya kata, ya Allah, kadang-kadang saya pun tak buat, tuan-puan sekalian. Adalah buat sekali-sekala kan, balik sama-sama. Sebab balik selalu sama-sama, pergi kerja pun sama-sama. Nak air apa-apa ke? Awak nak minum air ke? Tanya kan. Tapi dia kata, nak ke tak nak, bagi je air. Minum tak minum, nombor 2, bagi je. Ambil pahala berbakti kepada suami ni.